Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tajuk kali ini adalah mengenai inflasi. Apa itu inflasi? Kebiasaan kita mendengar inflasi adalah kenaikan harga barang atau kenaikan caj perkhidmatan secara umum dan berterusan selama waktu tertentu. Namun hakikat sebenar inflasi selain daripada kenaikan harga barang dan perkhidmatan yang berterusan dalam masa yang sama, kuasa membeli serta mata wang kita juga makin menyusut. Dalam video Investopedia menerangkan maksud monetary inflation ataupun inflasi kewangan. Monetary inflation is the increase in the price of goods and services caused by increases in the supply of money. Maksudnya, inflasi kewangan adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan akibat daripada kenaikan bekalan mata wang akibat bertambah pencetakan mata wang. Saudara, inflasi adalah berpunca dari kuasa membeli menurun dan dari situ menyebabkan harga barang menjadi semakin tinggi. Atau lebih mudahnya, semua barang dan perkhidmatan naik harga tetapi mata wang kita tidak pula naik nilainya. Dalam nama web bitmichelin.com menyebut tentang inflasi secara mudah. When the value of everything goes up except your money. Apabila semua nilai meningkat kecuali duit anda yang tidak meningkat. Sebagai contoh, katakan harga sebuku roti tahun ini RM1. Kalau diikutkan tidaklah tepat harga sebuku roti RM1. Ini sebagai contoh sahaja. Pada tahun hadapan, katakan inflasi 2%. Maka roti pada tahun hadapan menjadi RM1.02. Contoh lain, pada tahun ini, Zizan dapat membeli 10 barang di pasaraya dengan harga RM100. Katakan kadar inflasi pada tahun depan adalah 5%. Maka untuk membeli 10 barang yang sama pada tahun hadapan, Zizan perlu menambah duitnya menjadi RM105. Kalau Zizan enggan menambah RM5, maka ia terpaksa mengurangkan barang yang dibeli dari 10 kepada 9. Jadi inflasi memandu kepada harga barang naik dan masa yang sama kuasa membeli menjadi semakin berkurangan. Fenomena inflasi ini berlaku dalam mana-mana negara pun. Puncanya adalah kerana kerajaan mencetak mata wang lebih banyak tanpa disandarkan pada wang emas dan perak, dan dinamakan pencetakan mata wang ini sebagai country wealth ataupun khazanah negara. Saudara, akibat pencetakan mata wang baru, sedangkan nilai simpanan aset negara tidak bertambah, menyebabkan setiap mata wang menjadi susut nilai. Sudah menjadi kebiasaan mana-mana negara melalui central bank ataupun bank pusat meletakkan sasaran inflasi 2 hingga 3% setahun. Kita akan sambung topik inflasi ini dalam bahagian kedua. Teruskan bersama kami di sudahmas.com. Inilah masa depan.